Lepas 5 tahun tu baru dia dapat kerja. Dia dapat kerja jadi macam advice orang pasal financial. Tapi saya pun tak tahu macam mana dia boleh dapat kerja bukan kerja engineer. Bukan, lain. Dia bercakap bagi talk dekat depan ramai orang. Masa tu dia macam dia tak trainer macam tu lah. Dia bayangkan dia tak pernah kerja langsung, yang tak pernah ada gaji. Tiba-tiba Allah bagi, masa tu saya syarat mengandung anak yang ketiga. Tiba-tiba Allah bagi dia dapat gaji yang 10 ke 12 ribu masa tu. Wow, banyak. Saya macam ya Allah, Susah. indahnya sabar. Dan dia punya gaji tu dia dapat, semua dia bagi saya. Semua dia bagi? Semua dia bagi saya. Kata, uruskanlah, bayarlah apa-apa. Dia cakap macam tu. Dahsyat Allah susun. Dia bagi saya semua. Lepas tu dia selalu outstation. Dia outstation macam 4 hari dia kerja, 4 hari dia outstation, 3 hari dekat rumah. So setiap kali nak outstation tu dia minta duit dekat saya. Sebab dia bagi duit gaji dia sempat saya kan. So nak outstation tu tak ada duit, dia minta saya. Memang literally semua dia transfer. Gaji pertama dia dapat, saya uruskan anak-anak dulu. Sebab saya tiba-tiba rasa duit banyak tiba-tiba. Daripada tak ada duit dok. Tapi masa zaman tu, itu masa bisnes saya jatuh lah. Ni kalau cerita ni masa zaman susah, banyak sangat cerita lah tau. Tak naklah lompat-lompat, kita cerita tu sikit-sikit je. Yeah. Lepas tu dia bagi semua dekat saya. Itulah macam gaji pertama dia saya susun, saya uruskan anak-anak. Gaji kedua saya belikan peti ais untuk mak mertua. Gaji ketiga dia, bulan ketiga tu saya belikan hadiah untuk bapak mertua dia. Sebab masa saya jatuh yang pertama kali, kali kedua tu, kali pertama tu, mak bapak dia banyak tolong. Sebab waktu tu saya terpaksa keluar daripada rumah selai sepinggang. Tak ada apa nak pergi, lala saya pilih pergi balik rumah mak mertua. Itu yang saya duduk rumah mak mertua saya lama. Oh ya. So kalau macam contoh kan, orang-orang dekat luar sana yang rasa macam struggle. Biasanya 5 tahun perkahwinan memang struggle. Betul tak tak? Ya. Kan? Sebab ramai, ialah isteri-isteri yang bila suami buat bisnes tak berjaya, nak sabar berapa lama nak sabar ni? Lama lah, saya sabar 5 tahun kan? Tapi bila Allah bagi indahnya sabar tu, saya nampak indahnya sabar. Tapi of course lah doa daripada orang sekeliling. Siapalah kita kan? Betul. Sabar waktu susah tu dah tak tahu bila. Maksudnya Allah boleh bagi tiba-tiba sekelip mata, lupa kesusahan tu kan?